Okey, korang cakap yang kita punya hotel jauh kan. Jadi hari ni hari ni kita orang nak bagi hotel yang dekat sikit. Paling dekat lah. Hari ni kita bagi paling dekat punya. Jadi sebut Safwah, siapa tak tahu kan? Siapa je yang dia tak tahu? Semua tahulah. Semua tahu. Jadi hari ni kita tunjukkan Safwah Orchid dengan Safwah, Hotel Safwah. So, jom. Mari. Okey. Ini Hotel Safwah. Kita orang dah deal dah. InsyaAllah. Untuk package Mumtaz. Jom. Satu lagi. Idea. Tak ada idea. Okey. Ni pula Hotel Safwah. Hotel ni mahal sikit daripada hotel tadi. Tapi boleh bincang. Kita boleh deal juga. Okey, jom. Jadi hotel ni, Safwah ni kalau korang turun bawah, memang macam hotel Malaysia dengan Indonesia. Memang orang kita je yang duduk sini. Betul tak? Betul. Kebanyakannya memang orang sini lah sebab satu. Sebab dia. Sebabnya. Okey, sebab yang pertama. Tu, orang tengok tu. Food court. Kedai Malaysia pun ada kat sini. Okey, sebab yang kedua, jom. Tempat ni dia meriah sikit lah. Kan? Okey, kita tengok. Kedai-kedai jual baju. Bila lalu-lalu, Bila belah. dia orang cakap Melayu. Kan? Cakap sikit. Okay. Aku dah dengan idea ni. Okey. Tak dekat pula. Salah. Okay, jadi itulah dia. Banyak kedai. Di bawah ni terus mall. Jadi banyak barang-barang kau nak beli belah boleh sini. Pakaian-pakaian, makanan, barang-barang kemas, barang-barang untuk cedera hati, cedera mata untuk bawa balik. Banyak terus. Macam all in one lah macam tu. Dan yang paling penting sekali ialah kita datang sini untuk Beribadah. Jadi, beribadah. kau tengok Ni. Sudah bawah tu. Sudah saya. Okey. Yang penting dia ialah tada. Kau tengok. Jalan kaki memang berapa minit, John? Agak-agak 1 minit. 1 minit. Kalau lari? Kalau lari tak sampai 1 minit. Tapi tak boleh lari kot sebab orang ramai. Sinilah. Situ ada pintu masuk dia. Pintu masuk dia ikut atas tu ataupun ikut sini. Cerita sikit, John. Okay, jadi kalau ikut jabatan, kau nampak jabatan Ajiat tu. Jabatan tu kita boleh terus ke tingkat 1 lah. Kita boleh terus ke tingkat 1. Dia ada tingkat 1. Dan juga ada tingkat lantai bawah macam biasa ni. Dan sekali ada tempat tawaf pun ada juga. Tempat tawaf tu di bawah lagi. Dia rendah. Jadi untuk package yang package Mumtaz kita, memang pilihan utama dia memang inilah. Itu je. So itulah. Yang tadi tu yang korang kata jauh-jauh tu package paling murah. Package yang dekat ni memang kita tak dapat nak bagi harga tu. Jadi kita dah cuba sedaya upaya dah. Tapi bukan ke tak jauh sangat. 400.5 tu okey lah. Maksudnya mampu memang. Dia yang kategori jauh sikit ni, paling jauh kita pun 400 meter kot. 500 lah selamat. 500 meter. Kita tak ambil yang belakang-belakang tu insya-Allah. Kecuali kalau musim yang terlalu peak season lah. Dia ada benda nak diselesaikan. صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك